Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff. Sekarang ni pukul 6 pagi. Aku dah sampai dekat venue, dekat car park. Tapi aku belum berjalan ke Mahsuri International Exhibition Centre, di mana race akan start dekat sana lah. Aku nak semain dulu kat sini sebab masuk waktu pukul 6 aku tengok tadi. So dah settle, baru aku jalan ke sana sambil warm up lah kan. Event ni kan, yang dikatakan the best event in Malaysia lah, boutique event. Tahun ni ambil race kit semalam. Oh, memang problem babe. Memang betul-betul trouble lah kan. Aku rasa kalau korang tengok dekat track pun mula-mula nampak macam murni kan. Lepas tu makin lama dia punya komen-komen semakin garang lah. Okay, so memang big issue. Nanti aku akan ulas lebih lanjut. Nanti aku akan buat live lah, kita sembang pasal ni. Sebab benda ni aku sendiri masuk, so aku boleh kongsikan pengalaman aku sekali lah. Okay, tapi untuk pagi ni siapa sampai pula tu? Biasa kalau ada bunyi macam ni ada VIP nak sampai lah kan. So dekat kawasan ni sekarang ni gelap kan. Event akan flag off pukul 6.30 pagi. Aku rasa keadaan tu masih gelap. Pukul 7 ataupun dekat pukul 7 tu mungkin dah terang. Nanti aku akan vlog untuk event ni daripada awal sampai ke kilometer 21.1 lah. Aku tengok more or less distance dia macam tu, 21.15 kalau tak silap aku. So aku boleh kongsikan kat korang apa yang dikatakan best sangat route dekat Langkawi International Half Marathon. Okay, tapi buat masa ni aku nak semayang dulu. Nanti kejap lagi nak jalan pergi venue. Aku akan vlog lagi and kongsikan video-video berikutnya untuk Langkawi International Half Marathon 2025. Okay guys, sekarang ni aku tengah jalan pergi ke MIC. Okay, aku tengok dekat GPS dia tulis 10 minit. So aku masih ada masa lah, sebab sekarang ni dalam pukul 6.10 macam tu. Ramai orang. Memang sambutan aku rasa memang agak meluas lah kan. Jom kita tengok dulu guys. So dah tak jauh lah dengan MIC. Aku tengok keadaan dah semakin huru-hara lah kat sini kan. Orang pun dah banyak start warm up kan. Tadi pun baru selisih dengan Awan. Okay, so tu lah kot. Mahsuri International Exhibition Centre. Tengok tu Awan run. Awan dia awal-awal dah warm up kan. Tapi of course lah, confirm podium tu. Okey lah, setakat ni lighting terang. Tengok tu. Aku rasa ada fotografer ni. Ni fotografer. Okey. Cuaca. Sekarang ni aku tengok forecast panas kan. Jadi dia akan flag off pukul 6.30. So kalau macam 2 jam pun dah 8.30 kan. So aku rasa confirm panas lah. Sebab aku sampai daripada hari Khamis lagi. Lepas tu berdasarkan semalam dan juga hari Khamis tu, pagi memang panas lah. Aku tak ada target apa-apa. Aku just nak layan vlog supaya aku boleh kongsikan dengan korang apa yang best sangat route Langkawi International Half Marathon. Kalau korang nak consider untuk masuk lepas ni lah kan. Aku pun first time. Walaupun event ni dah banyak kali dilaksanakan, tapi aku baru first time nak masuk lah. Cuma preliminaries dia punya RPC tu problem sikit lah kan. Tapi sebenarnya aku rasa dia bukan start daripada RPC je. Dia start daripada registration itu pun. Kalau kau ingat dia ada problem, checkpoint spot dia open awal lah pukul 9 pagi kan, instead of 11 pagi. Okay, so ramai lagi tengah menuju ke MIC. Jom kita jalan. Aku pen 4. Okay, aku tak tahu pen 4 ni macam mana dia allocate. So nanti kita tengok dekat dalam lah.
Okay, let's go guys. Semalam dia dah Pablo. Semalam satu. Semalam sub to 10. Sub to 10. Hari ni kau sub over semalam? Ha? Semalam sub over. Nasib baik ada kawan. Kalau tak dah memang sub 3. Dia guna cheat code, dia guna member untuk collect rescue babe. Aku 2.10. 2.10? Ha, 2.10. Official timing. Hari ni kita try beat timing semalam ah. Nanti check Strava. Ya, betul. Alright, let's go. Let's go. Langkawi. Langkawi bibi. So ni suasana dekat dalam MIC punya MIC Convention Center. Okay. Memang dia decorate kau-kau lah. Hey. Banyak geng-geng kat dalam ni guys. Okay. So ni ada. So tu dia punya start up dia dekat sana. Dekat dalam ni pun ramai orang tengah warm up lagi ni. Aku tak tahu aku cakap ni dengar ke tak sebab dia punya muzik memang kuat gila lah kan. Tapi cara dia set up dalam hall ni memang betul-betul nice lah. Okay. Dia punya ambience tu dia dah tak rasa macam event marathon tau. Dia rasa macam ada award giving ceremony babe. Okay. Memang ramai gila orang kat dalam ni. Aku pun tak tahu nak cek member aku kat mana. So kita pusing-pusing lah kan. So lepas ni negara aku dulu guys. Okay. Alright, let's get the countdown out. 10 seconds to go, let's go. Aku sebenarnya memang terlupa gila. Aku tak onkan GPS kat luar tadi. So dekat dalam ni nampak macam susah nak dapat signal ni. Barai betul lah. Aku kena cari tempat yang aku boleh onkan GPS tu. Gila, aku kena keluar dulu nak dapatkan signal. Aduh, ay. Barai. Orang dah start tu. Ramai gila guys. Nasib baik aku guna all plus multi-band. So dalam less than 1 minute dia dah connected lah. Aku set route Langkawi International Marathon. Let's go guys, let's go. Everything that you worked hard for, your dedications, your earned hard time, it all comes boiling down this very moment in Langkawi International Half Marathon. So amazing. You guys are today, as you know, we have the largest first-time runners and these runners but all of these people today is running on 21 kilometers. 5 minit guys daripada belakang sekali nak sampai ke dia punya starting up. Okay, kita dah boleh start lari-lari anak ramai gila orang. Jom. You can just remind run with your heart. If you're tired, if your legs are tired, just run with your heart. And we'll see you at the finishing line. Okay, kita keluar sekarang.
Pancaragam pun tengah warm up kat tepi tu. Okay guys, baru settle lap 1 6.33. Okay, sebab kat sini tak boleh beria sangat pun sebab ramai gila orang. So sekarang ni jalan dah besar sikit, kita try keluar daripada crowd yang ramai gila ni. Menyelit. Okay, first pacer balloon 3.5. Pace 3.5 pacer. Oh, macam best je bro tumpang pacer ni. 3.5 santai. Kami dah ada pengikut dah. Nanti kejap lagi jangan. Santai, pacer 3.5. Oh, cantik guys, langit colour biru. Sekarang ni dah 2 kilo 6.05. Dan aku rasa macam ada rintik-rintik. Adakah akan hujan? Kita nantikan. Okay, first water station. Jom kita tengok apa ada. Mineral dengan isotonic. Tak apa, kita skip. Ada toilet sekali. Kita skip. Kita tunggu next one. Aku rasa dekat KM 5 lebih kot. Alright. Lap 3 6.07. Jom kita sambung lagi. Ada buah-buahan Pisang dari orang kampung. Sekejap lagi lah kita tengok lepas-lepas ni. KM4 6.18.
cawan. Okay. Ada cawan. Nak ada. Okey. Okay guys, second water station dekat 5 km. Lambat sikit dia tuang air. Tak ada banyak cawan yang ready kat atas tu, okay. So medic pun ada tadi. Next one ada, oh ni isotonic. Baik bang, cepat bang, air nak habis dah, bang. Kekecohan. Okay, isotonic. Jom, sambung. Sekarang ni dah 32 minit. Toilet pun ada sini. Timing checkpoint. Alright. 32.45. 5.1 kilo. On course with Pablo. Let's go. Jumpa balik. Tengok mori dia. Walaupun terpisah tadi kan. Kita bisa awal-awal. Dapat kita balik. Tak dapat. Aduh. Tahan. 2 jam je tak apa. Laiman kan. Okay bro, setakat ni Right, easy. Okay. Nice view tengah tunggu sunset. Betul. Sama. Makanan dengan sunset ni. Tak jumpa-jumpa lagi. Tapi padi dah ada ni. Sawah padi dah ada. Awal-awal. Sawah padi, gunung. Dia biasa dulu masa kita kecil-kecil kan. Kita buat lukisan. Betul. Dia ada sawah padi, Ada bukit. ada gunung belakang tu. Ada awan. Dengan rumah kan. Matahari. Sama babe. Ni nanti boleh stop buat lukisan dulu lah. Boleh. Let's go. Let's go. Macam mana? Right. Okay. Okay. Sekarang ni dekat Ulu Melaka, lalu sebelah masjid. Orang baru balik subuh babe. Baru lepas kuliah tu. So far route dia mesti dalam kampung lah. Tapi view nice gila. Oh 7 kilo 6.13. Lapan kilo third water station. Kenjal lu. Minum air lu. Okey, jom sambung. 7.91 kilo. Route masih mostly dalam kampung. 8 kilo 702. 8 kilo 702 51 minit. Jom. View gunung. Ni straight segment tapi gradual uphill. Dia tak steep tapi panjang.
Lap 9 6:16. Jom teruskan ke halfway mark. Timing checkpoint 10 km 10346 Water Station 4. Minum next mineral water. So daripada 8 km tadi sampai ke 10 km memang climbing lah. Tapi dia tak steep sangat, cuma dia panjang. Dia punya gradient tu mild, tapi memang panjang lah sebab almost 2 kilo kan. Macam ni masih climbing ni. Okay. Tapi dia tak penat sangat sebab view dia memang cantik lah. Aku rasa satu view ada sawah padi, lepas tu hutan-hutan, lepas tu belakang tu gunung. Jadi memang rasa best gila lah. Lepas tu bau dia bau dia sangat natural lah, bukan macam kita dekat bandar. Okay. Untuk water station dalam 10 kilo ada 4, aku rasa dah memang cun sangat lah. Cuma tuang air lambat sikit, aku rasa mungkin sebab surge of runners lah, ramai gila kan datang dalam masa yang lebih kurang sama. So lepas ni kita lagi sampai ke halfway mark. Dah dekat lah, lagi 11 kilo right. Masih climb ni guys. Okay, sebab tong sampah dah tak ada, kita simpan luar. Dekat next water station kita buang. Aku sebenarnya nampak belon dekat depan tu, jauh kat depan tu. Aku rasa mungkin dalam 500 meter, tapi tak tahu belon apa. Jom kita try kejar. Alright, jom. Oh, cun gila view sini. Pak. Ni masih climb lagi ni. Climb dan selikoh. Kita cari belon tadi. Oh, dah start hujan ni. Tapi dia punya rintik dia halus gila. Hujan bukit ni. Thank you, thank you. Sokongan peminat. Hujan, dah hujan ni. Sepuluh 10.8 start downhill. Ada rumah kat atas bukit sana. Rumah siapa lah. 11 kilo 726. Sejam 11 minit. Halfway. 11 kilo climb balik. Sama macam tadi, gradual climb. Masih climbing ni. Sampai terkopak outsole. Tu betul-betul all out tu. Tu depan tu belon semakin dekat. Jom, okay bro. Alright, sekarang kita berada di kilometer 11.7. Masih strong lagi. Dah layan bukit dari kilometer 8 lagi ni. Okay, kita depan kilometer 12. Ada lagi bukit. Ya, ada belon, kita kejar dia. Good. Selamat bro, selamat. Thank you. Aku rasa depan tu ada lagi satu water station yang kelima, KM12. Jom.
Oh, memang nice gila view kat sini. Gunung apa tu? Kilometer 12. Tak tahulah bro. Gunung apa? Gunung mati. Padi, gunung, toilet, water station. Banyak dia punya rolling kat sini ya. Tapi tak apa, dah 12 kilo. Oh, sejam berapa ni? Sejam 18 minit. 12 kilo, lagi 9. Sampah tadi masih ada, kita buang kat sini. Okey. Sabar, sikit lagi. Okey. Go, 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 go. Ayat-ayat scam. Padahal 9 kilo lagi tu. Isotonic. Aku memang tak ambil isotonic kita tadi. Kita ambil mineral dia. Senang cerna guys. Abang laju apa? So depan ni ada naik sikit, lepas tu downhill. Tapi tak silap aku dekat kilometer 14 ke macam tu ada climb lagi kot. Tak apa, kita layan je. Apa-apa pun dah lebih separuh. Jom. Dia biasa lepas daripada water station ni semua memang tekan lah. Macam Formula 1 kan, lepas pit stop. Biasa tu, biasa. Jom, turun bukit ni. Saya lokal kami. Macam mana? Saya lokal kami. Okey, macam mana bro? Okey setakat ni? Alhamdulillah. Tadi kilometer 12. Kameraman, posing. Okey, so tadi dah downhill. Lepas tu sekarang ni tak ada gradient lah, santai je. Harapkan harapan tu lah ayat tu. Apa dia? Harapkan harapan betul tak ada gradient dah. Ada bro, ada. Ada lagi. Dekat 14 ke 15 macam tu. Tadi Tapi- dengar downhill. Tapi buat masa ni kita enjoy dulu. Okey. Layan suasana je. Apa dia? Layan suasana. Tu lah. Siap baik, view cantik. Kamera banyak kat sini. Daripada awal tadi, walaupun tengah-tengah gelap tu, aku rasa dah lebih 10 lah aku jumpa. Tapi orang ramai lah. Kena menyelit sikit nak ambil gambar. Ni apa ni? Makanan. Jom kita tengok. Arriving kilometer 14. You have another 8 kilometers to go. 8 kilo lagi bang. Tak jauh dah bang. 8 kilo lagi. Cantik bang. Buah-buahan. Ni sedap ni. Ni baik ni. Kopi panas. Kopi ais. Okey, terima kasih cik. Kopi ais, pisang dan juga temikai. Temikai ni best ni. Banyak air babe. Kena pula dengan kopi ais kan. Baru tadi aku fikir nak habiskan cepat-cepat, nak perkena kopi ais atau teh ais. Bila dapat dah, so boleh santai je lah. Simpan dulu. Kejap lagi kita buang. Nice lah. Hai. Okey dek eh? Lebih kurang 7 km lebih. Jom. Slow. Jadi kan. Wey, macam okey ya? Beri lain. Okey apa? Apa dia? Oh, lebih ni lah sampai apa? Kamis bro. Kamis. Kami malam ke pagi? Kamis petang. Tahu. Sebab aku bawa ni kereta naik Roro. Okey. Semalam sangkut sampai kau apa? Aku join shake out. Tengah ambil lah. Dia 40 minit. siapa join check out orang boleh ambil terus. 40 minit Oi, je. 40 Tak minit. ada 2 jam lebih. Aku 2 jam suku, 2 jam 10. Hai. Ini target PB ke? Tak ada lah. Dah off season dah ni bulan 12. Sama lah kita. Barai gila babe. Nasib baik view cun kan. Ada pit stop lagi.
Kita tengok ni pit stop apa pula. Ni ada air balang. Apa tu? Special ni. Air apa ni, cik? Air bunga telang. Ayak bunga. Oh, air bunga telang. Ayak bunga telang. Oh. Ada kuih-kuih dan juga ada air bunga telang. Dia macam air selasih sikit. Lidah aku lah. Kalau salah aku tak tahu lah. Jom kita buang dulu. Nak tu sampah. Mana yang tadi? Jom kita sambung. Pelangi. Oh, betul lah. Wah, ada pelangi kat situ. Walaupun hujan macam tak jadi tadi, tapi ada. Ada kampung, ada sawah, ada gunung, ada pelangi, babe. Nampak? Dia bila dah terang ni, jadi jelas lah kan. Suasana tu memang nice lah. Okay, balai. Dari segi road dia memang balai yang masuk. Okay, macam aku cakap tadi, dekat 14 ni dia akan ada start climb lah. Jadi ni dia. Dia climb balik macam tadi. Tapi yang ni dia steep sikit daripada yang sebelum-sebelum ni. Lepas tu depan tu ada belok kanan. Alright. Cantik rumah-rumah macam ni. Siap ada swimming pool lagi. Timing checkpoint 15.1. Sejam 41. 6 kilo lagi. Aku rasa ni pot yang gambar cun tepi sawah tu. 15 kilo. Water station 6. Ada medik. Gila, dah start stitch aku. 6 kilo lagi. Cameraman banyak. Drone pun ada dekat atas tu. Tak tahu apa benda jadi. Tapi ada 2 ambulans lah. Pergi rescue orang kot kan. Tapi tinggal 5 kilo je. Dah 16 lah. Okay. So 5 kilo, kalau 7 minit per kilometer pun dah 35 minit. So akan jadi lebih kurang 50 sub 230. Okay, ni aku rasa dah U-turn dekat tempat yang awal tadi tu, yang ada Petronas tu. Ada stok pisang lagi ni. Pisang. Pisang tadi ada lagi. Pisang dah kita simpan. Finishing. Itulah pasal. Okey, mama. Alamak. Jauh lagi. Terlepas pula peluang nak mandi. Okey. 5 kilo lagi. First time pakai AP. Apa tu? First time pakai AP. Oh ya ke? Tak break in ke? Tak apa, ni 21 kilo ni dah kira break in dah ni. Ni yang boleh checkpoint span. Wet sponge. Jom kita ambil.
Oh, best babe. Dah ni. Bom. Ni dia pergi kat water station yang awal tadi lah. Jangan buat kau barang adik, kau barang tau. Ayah. Macam bazar Ramadan, babe. Jom. Okay, so ni dah basically dekat jalan yang kita datang tadi. Tapi ni dah cerah lah. Awal tadi gelap kan. Boleh nampak suasana kampung. Bau dia best kat sini. Tapi bukan bau peluh lah. Water station 7. Second last water station guys. Dia ada 8. Sana bukan dia. Aku tanya dia ni. Kan dah 17.74. Okay. So lebih kurang 3 kilo lebih lagi. Aku dah set stage ni. Aku try release tapi lepas tu dia datang balik. Jadi kena man-man sikit lah. Banyak kan bulan. Aku tak pasti apa jadi kat belakang. Tapi kita harapkan sesiapa yang terlibat tu diberikan kesembuhan lah. Okay? Tak ada apa-apa yang serius kan. So sekarang ni ada 18.6. Lebih kurang 2 lebih lagi. Aku start stage kau-kau weh. Sebab dia ada malas orang tak makan kan. Lagi ambil span. Lagi sekali mandi. Sorry bro. Jadilah YouTuber yang bagus. Oi, sampai dah. Aku nak tunggu kau ni. Alright guys, kita dah jumpa balik. Jadi lupa. Record awal. Apa nanti ada dalam video tu. Apa dia? Best lah makanan dia. Oh, okey. Air bunga telang. Oi, air biru weh. Cukup duduk dia tadi. Dengan karipap kan. Ambil. Aduh. Aku minum makan sampai saya stis weh. Saya stis. Minum banyak sangat dah. Tu lah. Aku aduh. Yang kopi pun nanti pergi toilet dah. Itulah masalah. So 19 kilo 2 jam 11 minit. Ada lagi 19 minit untuk sub 230. Aduh, dah tak jauh ni. Okay. Roundabout yang awal pagi tadi. Tadi gelap, sekarang dah terang lah. So nampak lah gunung-gunung kat sana kan. Semua dah semangat nak habiskan ni. So aku akan sikit lagi kita habiskan. Lepas tu baru aku review sikit-sikit lah. Conclusion. Okay kan, dari segi cuaca setakat jam 8 lebih ni kan, aku rasa mungkin dalam 8.40 macam tu. Tak panas lagi. Dia cerah tapi tak panas. Dan tak hujan kat. Dia macam just nice lah. Orang semua banyak kenapa marching to the finish line. Aku sama ni sebab aku memang tekan sikit side stage. So aku kena layan. Jalan pun dah start jam. Orang dah ramai keluar kan. Semarah orang ni, jalan tutup. Ya Allah, panjang ni guys. Boleh lah ambil minum untuk apa, finish strong. Kilo je, boleh. Last call. Jom kita beransur sampai ke finishing line. The last roundabout kat depan tu.
Brass band yang pagi tadi tengah warm up tu. Hey! Jam! Semakin gamat guys. Ini jalan yang aku pilih. Okay guys, dah masuk dalam MIC. So dia akan finish kat dalam building lah, macam kita start tadi. Nanti lepas ni gua aku sama review. Nak post finish strong dulu ni. Epic finish. Okay bang. Yes. Alright. Post sikit dengan director. Okay. So dah settle guys. Dalam ni memang pack gila. Maknanya aku rasa daripada masuk pintu tu sampai ke finishing line tu dalam mungkin 50 ke 60 meter lah. Tapi sebab orang ramai kan bagi cheers, so tak rasa penat lah. Rasa enjoy. Bila dah habis, dia terus hilang semua rasa penat. Cuma aku masih tak hilang aku punya side stitch. So ni tengah queue nak ambil apa finisher kit. Okay. Itu semua beratur ambil kat sini lah. So aku nak ambil dulu finisher kit. Nanti aku port je kat mana-mana. Aku wrap untuk this session guys. Okay, kita jumpa sebentar lagi. Habis juga. Berada. Mestilah habis tu. Kalau tak habis lemah juga. Okay, congrats bro. Okay, terima kasih bro. Okay, lepas ni kita pergi unboxing race finisher pack. Alright. Okay guys, so sekarang ni aku ada dekat luar convention center. Okay, tu convention center. Sebelah ni airport lah, apa runway. So panas guys. Okay, nasib baik aku habis pukul 8 berapa tadi, 2 jam 29 minit. Sub 2:30. Apa, tapi aku puas hati sebab aku dapat layan vlog daripada awal sampai habis lah. Okay, so far untuk aku punya quick review lah kan. Quick review aku rasa walaupun dia punya REPC memang orang cakap agak trouble lah kan. REPC dia memang problem gila. Tapi race dia aku rasa quite well organised lah. Okay, dari segi dia punya cost, awal-awal tu flag off memang gelap lagi lah dekat dalam MIC. Pukul 6.30 pagi aku daripada belakang sekali lebih kurang 5 minit nak sampai dekat dia punya starting arc. Okay, lepas tu bila dah keluar tu masih gelap. So tak nampak sangat lah dia punya suasana awal-awal pagi tu. Tapi start dah pukul 7 tu dah cerah. So boleh nampak surrounding semua. Dan aku rasa aku enjoy daripada KM berapa mungkin daripada KM7 lah. KM7 sampai ke belas-belas macam tu sebab dia punya apa atmosphere, dia punya scenery dia memang cacun gila lah. Sebab mostly memang lalu dalam kampung lah. Lalu dalam kampung. Lepas tu campur dengan jalan-jalan utama macam dekat area Ulu Melaka kan. Lepas tu kawasan-kawasan yang banyak sawah padi. Lepas tu dia punya basic setup dia ada sawah padi. Lepas tu belakang jauh ada gunung.
Lepas tu ada rumah-rumah kampung. Tu yang aku cakap dengan Pablo tadi, macam lukisan masa kita kecil-kecil lah kan. Ada burung-burung. Lepas tu siap ada satu tempat tu ada pelangi siap, tapi walaupun tak hujan. Tapi ada satu stretch, aku rasa kilometer 14 kalau tak silap tadi. Hujan renyai-renyai, tapi dia punya partikel tu sangat-sangat halus lah. Okay. Jadi dari segi race dia aku rasa aku berpuas hati. Lepas tu start daripada KM 17 macam tu dah masuk balik route awal-awal yang dekat Petronas tu. Sebab masa awal tu kalau tak silap aku kita pergi the other way, lepas tu balik kita sampai daripada arah yang lagi satu. Tinggal lebih kurang 5 kilo mungkin 5 kilo macam tu lah. Okay, so kita patah balik dekat jalan yang sama dan baru nampak dia punya persekitaran sebab awal-awal tu gelap kan. Tapi walaupun gelap, yang cantik dia punya awan time tu memang biru gila kan. Tapi aku rasa dalam kamera tak do justice terhadap surrounding scenery yang dekat area-area sawah padi tu. Jadi memang kena tengok sendiri lah. Okay. So tu aku punya simple quick review untuk dia punya route. Nanti untuk cerita lebih panjang mungkin aku akan buat live session lah. Tapi sebelum aku habiskan video kali ni, jom kita unbox dia punya finisher pack untuk 21km. Okay, aku tak buka lagi ni. Okay, ni dia punya bag. Okay, drawstring bag. Untuk collect escape pun dah dapat satu, ni dapat lagi satu. So dalam dia ada okay, ni dia punya ada kotak Langkawi Runners, presented by CAF. Okay, Langkawi International Half Marathon 2025. Lagi tinjau sikit, ada towel. Okay, face towel aku rasa ni, premium face towel. Ada embroidery logo ni. Ini memang pegang pun memang rasa premium lah. Okay, lepas tu ada CAF punya face wash, Acne Care Amino Gel. Tapi kulit aku sebenarnya flawless je, betul tak? Kan? Okay. Lepas tu dapat satu lagi deodorant. Aku dah ambil semalam colour hijau, yang ni colour biru pula. Okay. So lain-lain tak ada apa. Ni je keseluruhan yang ada. So jom kita tengok dalam ni, apa ada dalam kotak ni. Kita buka sekejap. Okay, congratulations. Ni apa ni? Ini adalah please peel off according to your official timing. Okay. Oh, dia boleh buka macam ni. Okay. So dia ada kad macam ni, dan kad ni kita boleh peel off ikut timing. Okay, so tu ada ni, boleh lah kita koyakkan. Right. Lepas tu belakang ni trilobites. Oh, dia punya tema untuk kali ni trilobites. Okay. So ni dia punya kerata rentas medal dia, section view. Oh, dah macam medal New York City Marathon 2025 babe. Dia ada tunjuk elevation dia. So yang ni pun ada side profile. Okay, maknanya dia punya medal ni kalau kita tengok daripada tepi, jap aku bawa keluar. Okay, daripada tepi ni dia nampak macam trilobite kalau kita ikut dia punya ni tadi lah. Okay. Okay. Ni dia side profile macam tu. Okay. Berat weh. Medal dia berat. Dan diameter dia aku rasa lebih kurang berapa ni? Mungkin 4 inci, 10 cm lebih kurang. Color gold weh. Apa? Memang dia punya texture pun sangat-sangat premium lah. Okay. So dekat sini ada tulis dia punya 942 degree. Aku tak dapat nak baca apa benda ni. Nantilah kita tengok. Aku ambil gambar zoom guna kamera aku. So mungkin Langkawi Skycap adalah dia punya sponsor lah. Okay. Memang premium habis lah. Okay. Oops. Oh, terbang pula dia punya tu. Aku kena tutup weh. Aduh. Oh, lengah kaki babe. Okay, so dalam ni ada apa lagi? So ni adalah stiker. Okay.
Dan dekat bawah ni baju. Okey. So satu lagi baju purpose aku punya L. Aku rasa cun lah. Aku malas nak buka lah. Okay, buka nak kena lipat balik. So simpan. Ini aku letak balik. Masukkan medal dia balik. Dan letak balik benda-benda ni lah. Okay. Jadi guys, so far memang medal dia premium gila. Okay. Memang dia punya apa finisher pack ni pun memang premium gila lah. Okay. So walaupun dia punya REPC tu agak barai, tapi yang ni memang susah nak beat lah. Jadi aku rasa tu je aku punya perkongsian untuk apa vlog Langkawi International Half Marathon 2025. Kalau korang tanya, adakah berbaloi untuk korang try battle untuk register Langkawi 2026? Pada aku, kalau korang rasa event ni event yang korang nak datang untuk run cation dan nak experience dia punya scenery, pusing around Langkawi, aku rasa berbaloi lah. Okay. Dan aku walaupun dia punya REPC tu memang bagi aku barai lah kan, dan juga dia punya registration oleh checkpoint spot hari tu pun memang bagi aku teruk lah, sebab dia cakap pukul 11 open tapi dia open pukul 9. So banyak yang dah dapat register dulu, ada sedikit unfair kat situ kan. Dan aku rasa itu salah satu punca juga dia punya REPC tu, sebab makin ramai kan. Okay. Jadi aku rasa kalau dia buat REPC tu 2 hari ataupun dah ada option untuk post, aku rasa better lah, sebab mungkin boleh selesaikan masalah over crowding. So kalau macam orang datang dekat REPC pun just boleh ni lah, boleh check out booth-booth yang ada kan. So aku rasa sebenarnya vendor-vendor pun stress juga kan, sebab orang pun tak dapat nak experience apa, tak dapat nak check out barang-barang yang ada semua kan. Okay. Jadi dan aku rasa race director NT pun of course akan ambil ni lah, akan improve lah untuk tahun depan lah. Tak mungkin dia akan ulang benda yang sama. Okay. Jadi tu dia aku punya komen buat masa ni. Jadi guys, kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care dan selamat berlari guys. Okay. Dan terima kasih juga untuk korang-korang yang tonton video kali ni, dan juga yang kita jumpa dan berbual on course lah. Okay. Kalau korang belum subscribe to channel Instaff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng dekat sebelah dia. Bye bye guys. Gate dah ready bro. Gate dah ready lah. COT 345. Oh!
From now